Assalamualaikum dan selamat datang ke Jambu Frame Podcast, Real Talk IT Career. So untuk minggu ni kita nak sembang santai berkenaan salah faham IT. Yang orang ingat kerja IT ni macam tu, tapi sebenarnya ada fakta ataupun di sebaliknya tu bukan seperti orang gambarkan lah. Masih lagi bersama tim Jambu Frame. Jumpa dengan Tiger. Assalamualaikum ke bang? Salam. Alhamdulillah. Lama kita tak buat episod. Itulah. Berapa minggu cuti? Dengan sakit lah. Busy masing-masing. Tak apa. Busy Kita lah. faham. Yang outstation lagi kan. Okay. Untuk nombor 1, kerja IT senang. So orang ingat kerja IT ni senang lah. Dia just cuma klik lepas tu settle. Tapi korang rasa macam mana untuk kerja IT ni yang dia katakan senang ni? Sebab kalau problem, dia takkan jadi senang. Klik tu betul. Tapi taklah sesenang yang atau semudah yang disangka. Perspektif macam aku sendiri, network engineer, klik tu hampir setiap hari lah benda kita klik kan. Aku rasa kalau kerja bank pun, Klik kalau kerja bank, klik enggak. Apa-apa yang bernama application atau software, mesti klik. Tapi so takkan nak cakap dia orang pun kerja senang, betul? Betul. Dia senang tu bukanlah bermakna klik tu lah. Aku rasa klik ni sebab dia orang nampak lah. Orang salah faham. Sebab dia IT ni dia kerja dia duduk kat depan komputer, klik. Cukup time balik. Betul. Tapi sebenarnya kalau time problem, memang klik dia lagi laju lah kot. So dia punya klik lagi banyak. Kalau lagi banyak kerja lah maknanya. Busy lah. Busy lah. Kalau kadang-kadang orang tengok orang IT ni, contoh kalau yang macam dulu-dulu kan, pasal buat website kan, asal buat IT je mesti terror ke boleh buat website. Contoh kan. Tapi dia tak tahu kan IT tu ada macam-macam kan. Kadang-kadang kau budak IT yang buat network security, suruh buat website memang cloud lah. Tapi orang tengok, bila dia tengok orang IT je, mesti tahu buat website ni kan, macam tu. Tapi kita orang IT macam tak reti pula aku nak buat website ni. Orang ingat kita tahu. Betul. Tapi kadang-kadang tak tahu. Dia ada orang tertentu kan. Kadang-kadang ada orang yang, sebab website ni dia macam, dia ada kadang-kadang ada yang orang minat ataupun ada jiwa dia kan, yang buat website ni. Macam Star macam that. Dia memang minat mendalam dia dalam buat website ni. Boleh lah sikit. So senang lah bagi dia. Tapi kalau bagi aku, rumit lah. Ambil masa lah nak buat. Kalau kaitkan dengan klik tadi tu, banyak klik lah aku daripada Star. Star dia mungkin 1 klik ke boleh buat. Aku 3, 4, 5 klik. Sebab benda-benda macam tu. Kadang-kadang orang salah anggap benda macam gitu kan. Dia assume lah benda-benda macam tu senang. Ingat IT je, senang ni. Senang. Sebenarnya dia bukan, orang bukan ingat klik je. Dia nampak pada diorang, isu aku nak reset password je. Takkan kerja kau buat password reset je kan. Takkan dalam satu hari 100 account kau nak buat password reset. Betul. So pada dia orang macam straightforward. Tapi senang betul kerja. bukanlah macam tu. Dia lebih lah daripada tu. Lebih lah daripada sekadar klik. Di sebalik reset password tu terbalik-balik kan. Bergaduh-gaduh. Kalau kena user tu sampai 300-400 orang satu hari, tak senang kat tu. Tak senang. Tapi so
aku nampak ini hanya perspektif lah Hmm. daripada orang yang tak faham berkenaan dengan kerja IT. So Hmm. aku just nak jelaskan yang kerja IT ni sama je macam kerja lain. Uh, dia ada cabaran dia. Dia tak semudah yang, mungkin mudah pada certain orang, tapi dia ada cabaran dia sendirilah yang bukanlah klik cabaran dia. Mungkin cabaran dia lebih kepada macam mana aku nak settlekan isu ni, Faham? macam mana aku nak settlekan network outage ni, macam mana aku nak upkan database ni, Hmm. macam mana aku nak cari data yang 2 bulan lepas, macam mana aku nak retrieve old data daripada 2023 for audit purposes. Benda-benda tu yang kita nak, yang aku rasa orang tak nampak. So dia memerlukan skill set yang sendiri, dan kita pun sendiri dah berbincang banyak kali dalam episod sebelum ni, cabaran berkomunikasi dengan customer, nak berinteraksi dengan diorang. Tu semua bukan benda yang mudah tu sebenarnya. Berkait benda-benda ni. Ya. Okay, bagus. Alright. So nombor 2. Kerja IT ni diorang cakap semua gaji besar. Orang cakap orang IT ni kaya. Yalah, buat sistem 2-3 sistem meletup. So ataupun kerja tengok macam best je, bergaras bag semua kan, pakai kod semua. Kadang tapi gaji masuk. Yang ni aku serahkan pada Jebeng jawab dulu. Dia, aku rasa kalau bahagian ni gaji besar ke income tinggi ke rendah ke kan, rasanya sama je semua industri, semua semua kerja-kerja lain pun sama. Dia ada dia punya range kan, range tertentu mengikut kepakaran tertentu. Cuma kadang-kadang IT ni mungkin kalau nak dapat gaji yang macam tinggi, cepat, dia kena banyak lompat-lompat. Contoh salah satulah. Tapi kalau kau duduk kat situ je mungkin tak berapa nak ni. Tapi secara average-nya kalau kerja IT ni boleh makan lah. Boleh hidup lah, boleh hidup. Makan boleh lah, hidup lah, insyaAllah lah kan. Tapi tinggi rendah tu sangat pada aku subjektif lah. Dia ikut keadaan. Lepas tu walaupun kadang-kadang kerja IT ni jawatan sama kan, network engineer, tapi dekat company A lain, company B lain. Dia lain industri IT, dia kerja IT, tapi kalau dia dekat industri berbeza dia lain. Mungkin IT dekat oil and gas mungkin lain. IT dekat vendor side mungkin lain. IT dekat client side mungkin lain. Kalau client tu bahagian macam just office biasa kan, mungkin lain. Dia punya gaji range. Tapi kesimpulan macam mana pun kerja IT boleh hidup lah. Walaupun jawatan dia sama. Jangan risau. Walaupun jawatan sama mungkin berbeza, tapi boleh hidup. Nombor satu yang paling penting, rezeki tu kan ada. Cuma IT ni dia punya cantik dia kadang-kadang network engineer, tapi bila kau tukar organisasi, jawatan sama kan, tapi kau pergi ke organisasi A, contoh network engineer dekat company mungkin company yang macam biasa je, company yang tak ada, contoh kalau kita daripada office biasa, network engineer office biasa, kita pergi kepada network engineer banking contoh. So dia akan lain lah rate dia. Mungkin sebab tu kau orang tengok macam tu. Kerja apa? Kerja network engineer kan. Kau kerja kat mana? Kerja kat bank. Masuk. Ni seorang ni kerja kat sini, kerja dekat kerja dekat contoh kerja manufacture ke, kilang ke, lain lah. Tapi kau still network engineer. Sentuh barang sama je. Sentuh barang sama. Tapi cuma ada perbezaan daripada segi macam tu lah, mengikut organisasi. Tapi dia sangat subjektif lah benda-benda tu. Dia aku rasa mungkin sebab bila orang cakap pasal IT ni, barang-barang IT tu mahal kot. So dia assume, kau kerja dengan barang-barang mahal ni, gaji kau pun mesti mahal. Macam server sampai RM100,000, network RM10,000 kan. So dia nampak macam kerja, wow, hebat kerja macam ni kan.
Dia pula tengok Sebab movie data center macam Mission Impossible tu. Dia turun sana tekan sini, berkelip sana berkelip sini. Oi, ni memang gaji besar punya kalau kerja macam ni kan. So impressive lah. Tapi betul ke apa kerja-kerja tu? Lain industri walaupun same Betul. design machine. Aku just nak tambah lah macam Jebun cakap tadi, subjektif. Dia sebenarnya banyak pun boleh ubah yang menentukan berapa besar gaji seseorang tu lah. Ini semua kerja tak spesifik IT lah. Tapi aku nak share daripada dari segi IT ialah bergantung pada skill dia, bergantung pada market. Maksudnya adakah market demand skill yang dia ada tu. And then dia punya specialization kalau dia dah jadi specialist for example kan. Ini kepada mereka-mereka yang dah fokus on technical lah. And manager punya tu cerita lain lah tu. Tu cerita lain punya range. And then bergantung juga pada scope dan responsibility masing-masing. Memang katalah web admin lah. Web admin dia kat company A scope dia sekadar satu Malaysia saja. And then ada 10 app saja nak kena manage. Tapi web admin dekat company B, multinational company, MNC, scope dia satu dunia. Ada lebih kurang 50 officers yang ada lebih kurang 5 ke 10 ribu punya employee. Role dan dia punya scope tu dia dah berbeza. So benda tu pun menentukan juga dia punya rate lah kan. rate dia. Dan aku rasa pemboleh ubah tu terlalu banyak lah kalau kita nak kata orang IT kaya. Ada kaya, aku jumpa ramai kaya. Tapi Kawan-kawan aku pun ramai kaya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ramai. Kau rasa paling tinggi pernah kau jumpa engineer. Kita cakap engineer lah sebab kita pun pernah jadi engineer kan. Berapa paling tinggi kau rasa boleh pergi? Aku pernah dengar sampai belah-belah tu biasa. Sampai puluh pun ada. 25, 30 pun. Engineer kan. Engineer. So benda tu. Tapi dia macam cakap tu lah. Dia atas skop kerja dia company mana cakap MNC tapi MNC punya level. Dia just lebih kepada relatif lah. Maksudnya kaya pada seseorang tu tak semestinya kaya pada orang lain. 20,000 pada aku tak cukup pergi tu. Cik. Aku nak lebih lagi. Pada aku biasa-biasa lagi engineer kalau 20. Tapi pada orang yang bergaji 5,000 mungkin kau nak yang buat apa ke kalau 20 tak cukup. Tak, kita kena bercita tinggi. So maknanya point aku kat sini, pada mereka yang bergaji 5,000 mungkin dia nampak 20,000 tu dah mesti kaya kan. Macam tu lah. So sebenarnya kaya tu satu subjektif lah, relatif pada setiap orang. And then pemboleh ubah dia banyak, tak semestinya pada title tu sendiri. So gaji sama je macam kerja-kerja lain. Dia bergantung pada pemboleh ubah tadi itulah. Dia punya kalau skop dia kecil, mungkinlah kecil sikit gaji dia, macam tu lah. Betul. Tengok tanggungjawab lah kan. Betul. Okey ke? Okey bang. Alright, kita pergi ke poin yang ketiga. Orang salah faham. Orang IT ni cuma repair komputer je. Sebab dia IT ni dengan komputer tu macam kembar lah. Kalau tak ada komputer ni orang tak tahu. Kalau orang sekali tengok orang pegang komputer, orang jalan bawa komputer, maksudnya dia orang IT lah tu. Walaupun orang lain pun ada juga bawa komputer. Kan? So kalau ikutnya orang IT ni bukan repair komputer, dia ada banyak cabang lagi kot. Dia ada macam-macam kan. Kita pun faham kan. Ada network lah, ada security lah.
Betul lah. apps lah. Betul. Okay. Orang IT ada macam-macam lah. Dia ada orang IT yang pasal software, hardware. Ada orang IT yang bagi talk je. Kan? Awareness. Ada orang IT yang bagi tengok IT punya governance je. So dia macam-macam kan. Ada yang kawal selia saja. Ada yang bahagian buat polisi saja. Tapi orang IT tapi dia buat IT polisi lah. Bahagian risk. IT risk pun ada. Ada yang orang IT monitor threat untuk security kan. Dia macam-macam cabang lah. Bukan sekadar. Cuma komputer tu tools. Betul. Sebab kalau zaman-zaman kita dulu komputer lah. Zaman sekarang ni orang IT pakai iPad je. iPad ke pakai phone ke kan. Dah boleh buat. Dia kadang-kadang ikut orang kan. Kadang-kadang tengok pakai iPad pun dia boleh settle kerja. Sebab sekarang dah macam-macam tools untuk orang IT. Paling senang sekarang mobile lah kan. Phone ke pad ke, tak adalah dia bawa laptop. Dulu jenuh kita nak bawa laptop kan. So sekarang ni rasanya dengan ada macam-macam device sekarang ni dah senang lah boleh buat. Rasanya tapi still lah orang IT memang akan ada gadget dia. Sebab dia nak selesaikan masalah tu. Tapi kalau yang bagi consultant, yang bagi awareness pun kena juga, dia bawa juga laptop. Sebab dia buat present kan. Aku dah tengok kat internet ni tau. Dia kata kalau ikut core IT punya job, daripada Standard Classification of Occupation ISCO, ada beratus-ratus core job untuk IT. So dia ada ratus-ratus lah. Tapi kalau dia buat sub job, sub dia sampai 12,000 ke 40,000. Okay, maknanya luas. IT tu memang sangat luas. Tak terfikir dah aku. Sebab kalau contoh, aku bagi contoh lah kan, yang recently kalau kita tengok dekat dalam kalau kita kena YouTube ke, kita tengok apa, mesti akan ada iklan pasal orang IT. Walaupun dia background dia bukan IT. Contoh yang pasal AI kan. Kalau kita tengok orang yang kadang-kadang bagi trending tu AI, kita tengok background dia daripada asal, dia bukan orang IT pun. Ada. Tapi dia pergi belajar, lepas tu dia boleh jadi trainer pasal AI. Maksudnya cabang IT tu dia dah besar dah, berkembang dah. Dia dah meresap ke seluruh jiwa. Dia dah sekarang ni rasanya orang IT ni semua orang IT dah sekarang. Semua orang adalah IT. Okey, betul. Itu aku setuju. Kau finance ke, kau marketing dia tahu buat website, dia ada relate dengan IT. Semua orang adalah IT. Sebab contoh sekarang ni aku rasa lah kan, semua kalau ikutkan daripada iklan, advertisement, memang akan pasal IT. Lagi pasal AI. So sekarang ni aku rasa semua organisasi pun mesti akan ada training AI untuk staff dia. So secara tak langsung dia orang biasa ni dilahirkan untuk menjadi orang IT. Indirectly. Indirectly. Sebab orang yang macam orang biasa, walaupun dia tak ada basic IT, even nak buka command prompt pun tak tahu kan. Dia just pakai user biasa. Sekarang ni orang yang bukan IT, dia lebih IT daripada orang IT. Sebab dia dah boleh dia dah boleh build apps melalui tools AI. So sekarang ni kita dah ke arah tu. Maksudnya dengan idea kau boleh build macam mana orang yang zaman kita dulu nak buat website sebiji tu, makan berapa hari tu. Yelah, dulu dia perlukan skill dan idea kan. Idea, skills, tools kan. Sekarang ni kita hanya perlukan idea untuk turn orang tu. Bila kita tengok, ini orang IT ke ni? Dia jadi perspektif tu lah. Padahal kalau kita tengok background, bukan IT ni, tapi macam mana dia boleh buat ni kan. Sebab dia punya idea tu, AI dah realisasikan idea dia tu. So dia tak perlu belajar coding
dia tak perlu belajar apa-apa yang dulu yang kita belajar dahsyat-dahsyat sampai macam-macam tu kan. Dia dah tak perlu sebab dah ada tools. So sekarang ni aku rasa satu dunia dah convert orang jadi IT lah. Betul. Tapi kalau macam sana sini install barang, tapi sebenarnya nak install apa-apa barang dekat dalam laptop ke apa, taklah semudah yang disangka kan. Ada perkara step-step tertentu kau kena buat kan. Lagi kalau laptop tu company punya kan. So kena buat ni, buat tu, baru. Bukan sekadar tekan install. Taklah sebenarnya kan. Nak install barang tu pun ada dia punya SOP dia kan yang kena follow. Kalau orang yang bukan IT pun kadang-kadang mungkin start sikit, ini nak kena yes ke no. Tapi kalau orang IT dia ada kelebihan. Ni okey. Yes. Contohlah. Macam Jebel cakap tadi, sekarang semua orang kena ada basic IT lah. IT operation maksudnya nak operate komputer tu. Nak buka komputer, nak shutdown, nak buka Word, buka Excel, macam mana nak type kan. So benda tu aku nampak kau kerja salesman pun kau kena ada skill tu juga. Tapi tak bermaksud dia orang IT, tapi dia kena tahulah basic operation tu buat Cuma- IT related work kan. Cuma sekarang ni aku rasa orang IT kalau dia kerja dengan department IT, dia akan di-recognize orang IT lah. Yeah. Tapi aku rasa sekarang ni IT orang IT tu dia dah merentas sempadan lah. So maksudnya tak semestinya kau department IT kau cukup IT daripada orang yang lain yang tak IT. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok department lain ni kadang-kadang lebih IT daripada IT. Mungkin dia tahu macam bahagian yang surface kan, very general kan. Tapi sebenarnya orang yang IT ni dia ada level yang deep sikit. Yang mungkin orang ni nampak macam surface je, tapi dia ada deep lagi orang IT yang tahu. Dia beza dia kat situ je. Beza dia. Pada aku lah. Okey, salah faham nombor 4. Orang IT ni tahu semua benda. Ni standard. TV rosak pada call kita, telefon rosak ada call telefon tu aku rasa macam relate jugalah. TV kadang kat pantry tu oven tu rosak pun panggil orang IT nak kena repair kan. Asal dia cucuk dengan power je dia panggil orang IT. Dia kalau nampak benda tu, kalau ada LCD screen kan, Walaupun kecil. walaupun kecil je. Ini. Asal tak boleh tekan ni. Padahal dia touch screen tak boleh tekan. Sebab kadang-kadang mungkin dia ingat orang IT ni handyman. Serba boleh. Yeah. So kita panggil lah orang IT datang tengok. Boleh kot ni. Macam tu lah. Aku sendiri tak pernah jumpa orang yang ada perspektif macam ni kan. Memanglah kita tahu macam mana benda-benda elektronik atau appliance tu berfungsi. Contoh telefon. Kita bukan tak ada pun skill atau knowledge pasal telefon dengan apa kan. Tapi pemandangan kita ni bekerja dalam IT, teknologi. main dengan teknologi hari-hari, and then kita guna benda yang hari-hari pun kita guna. Kita hanya ada satu kelebihan untuk nak faham teknologi tu macam mana nak berfungsi. Itu je. Mungkin orang bukan IT, dia tak ada kelebihan tu. Dia tak tahu macam mana nak operate benda ni. Phone rosak macam mana? Nak phone rosak ke, volume slow ke, atau tak boleh nak dial ke. So sebabkan kita tu orang IT ada kelebihan nak faham berkenaan dengan teknologi, kita tahulah sedikit sebanyak, tapi tak bermakna kita tahu semua benda. Ada je yang orang IT yang dia ada kelemahan masing-masing lah. Masing-masing ada kelebihan sendiri dan ada kelemahan masing-masing. Tapi aku setujulah kalau orang cakap tahu semua pasal komputer. Yes.
tahu pasal komputer ni ialah salah satu benda basic Asas. lah kot. Benda asas lah yang orang IT kena tahu. Sebab ini adalah salah satu tool utama diorang untuk diorang buat kerja harian. Diorang punya daily task. Tapi tak limit pada komputer je lah. Macam sebelum ni kita ada bincangkan pasal audio, video, Betul. telefon, wifi, tu semua adalah salah satu benda yang orang IT kena tahu sedikit sebanyak. Aku rasa sebab Kena orang tahu, orang cakap IT tahu semua benda ni pasal benda elektrik ni. Sebab kalau ada problem kan, out of beberapa orang yang nak kena panggil tu kan. Contoh ada satu department account, ada satu department marketing, ada satu department IT, ada satu admin. So semua benda tu IT lah yang paling relate kot. So that's why dia pun assume benda elektronik ni dia pergi kepada IT. Mungkin lah. itu kadang-kadang orang punya perspektif kan. Tapi kadang-kadang kalau untuk orang IT, macam Tiger cakap lah kan, kalau macam related to komputer, nak tak nak orang IT bukanlah kena terror, tapi kena ambil tahu lah. Lagi-lagi kalau dia dalam department IT kan. Maknanya dia bekerja di bawah department IT, so nak tak nak dia kena ambil tahu lah sedikit sebanyak. Pasal benda yang pakar asas kan. Faham. Kalau yang orang lain ni tak perlu tahu lah. Benda-benda Orang lain tak perlu tahu. elektronik lain pun aku rasa kalau dia tahu tu advantage aku. Tapi kalau dia advantage, penat lah dia nak kena melayan nanti. Sekali kau pernah pegang TV tu, kau je lah jadi handyman. Aku pernah tau dulu. Nak update firmware TV je. Si? Macam mana nak buat ni? Kena connect wifi dulu. Barulah login dia punya Samsung account. Lepas tu barulah boleh update firmware. Bila kau buat itu satu kali kan, orang dah nampak kau, terror awak ni yang buat TV kan. Siap. Berkali-kali lah kena. Ni macam-macam lah. Semua TV kat situ kau kena update. Sekali tu je lah aku buat kan. Selebihnya budak-budak kita panggil EUC lah yang akan support. Betul. Kan. Tapi bagus lah bila kau boleh support TV tu kan. Sebenarnya dia nak tunjuk satu perspektif orang IT ni, dia kreatif lah. Dia boleh buat anything. Yang penting dia tahu dia nak ke mana. Kalau tak tahu ni kita Google lah. Kita Basic YouTube tu ada lah. basic kan. Basic troubleshooting tu ada. Betul. So dia boleh pergi lah. Boleh pergi. Cuma klik banyak tak banyak je. Kalau pemain TV siap sejam, kita mungkin 4 jam. Tapi siap lah. Okey lah. Yang penting jangan menekan-nekan je lah. Itu dah beza dia. Kita cuba je lah. Okay. Alright. So, salah faham nombor 5. Kerja IT ni duduk depan PC je. Dia duduk je satu hari. Tapi sebenarnya orang IT ni, dia sebenarnya masa orang tengok tu duduk. Tapi sebenarnya masa orang tak tengok tu, dia ada pergi meeting lah, ada pergi site visit lah, pergi check server, pergi check cabling, buat training lah, presentation lah, report lah. So dia bukan duduk je kat situ, dia memang bergerak lah. Kalau duduk situ panjang, sakit pinggang sakit pinggang kalau lama-lama. Kau rasa apa kerja dia? Siapakah orang tu yang duduk je? Ada tak? Aku rasa kalau ada kerja-kerja macam hari. Ada kerja macam dulu aku kerja customer service tu memang ada lah, dia duduk je dekat tempat tu. Tapi dia pun ada waktu rehat juga, nak pergi tandas pun, pergi makan kan. Dia rasanya kalau yang duduk je ni yang Macam kerja bank. Kerja bank macam mana? Under IT ke apa? Bukan kerja bank macam kat counter. Counter ke, admin kat belakang. Yang itu bukan orang IT. Kalau orang IT ke duduk, aku nampak apps lah, programmer. Aku rasa tu lah yang berkaitan dengan kerja-kerja yang kena build something ni kan. Programmer, web admin, lepas tu kena yang kena jaga insiden tiket kan. Benda-benda yang macam tu kan. Yang kena. Tapi kalau yang macam network engineer, aku rasa tak ada kot. Tak ada. Duduk kat depan tu nak configure apa? Network sekali je kau configure.
Kalau dia Dia jaga IT yang jaga projek memang dia tak duduk kadang-kadang dia masuk meeting ya, dia pusat sebenarnya visit lah. duduk depan komputer tu betul lah, tak Hmm. salah lah tu. Dia apa orang nampak kerja IT ni duduk komputer. Memang kita semua duduk depan komputer. Tapi bukanlah benda tu je yang kita buat. Banyak lagi kerja-kerja lain, Banyak kerja-kerja cabang dia kan. side task yang kita kena deliver. Contoh macam Star cakap tadi, kena pergi meeting, kena buat discussion, kena jumpa bos, kena buat morning scrum meeting. So benda tu task lain yang tak perlu duduk depan komputer pun, tapi yang tu orang tak nampak lah kot. Memang berbezalah ikut role masing-masing. Ada yang kena pergi cakap Star site visit Site visit. Kalau projek ada kena pergi site visit. Tapi sekarang ni kalau projek meeting boleh banyak lah. Memang tak duduk kat tempat lah, duduk dalam bilik meeting lah. Walaupun dia boleh meeting online, tapi sedap lagi meeting fizikal ni ramai-ramai. Ada makan. Dekat-dekat beli lah. Kalau nak pergi Kelang tu. Kalau branch tak boleh lah. Kalau dekat-dekat satu tempat kerja boleh pergi meeting sekali. So secara summary-nya aku rasa nak kata orang IT ni kerja dia duduk depan PC ke laptop ke, tak adalah. Kerja dia bukan itu je. Dia sebenarnya lebih daripada itu kan. Dia ada masa dia duduk di situ, ada masa dia buat benda-benda lain kan. So mungkin kadang-kadang time duduk je lah orang nampak, time tak duduk orang tak nampak. So macam gitu aku rasa lah. So ikut skop dia lah. Ikut keadaan lah, ikut skop lah. Kadang dia skop dia tu memerlukan dia 90% akan duduk situ, 10% dia berjalan. Ada orang dia 10% duduk situ. Tepat macam tu lah. Nak kata tepat pun tak tepat, nak kata tak tepat pun kadang-kadang ada juga yang tepat. Lebih kurang. Bos pun kena keluar-keluar juga bukan duduk je. Betul. Bos IT tak semestinya duduk dalam bilik atau kat tempat dia je kan. Dia kena buat planning, kena buat strategizing. Lepas tu kena buat adalah dia nak kena deliver dalam dia punya upcoming project ke apa kan. Benda-benda tu memerlukan kerja yang tak semestinya duduk lah. Kenalah pergi berjumpa orang. Betul. Meeting semua tu. Kau rasa ada tak kerja IT yang tak duduk kat tempat dia? Tak duduk kat workstation ataupun sangat minimum? Aku nampak orang buat kerja cabling, tarik kabel. Itu betul. Kan? Dia mungkin 10% dia duduk kat situ untuk plot lebih kurang. Yang lain semua kena lay kabel. Betul. Yang tu aku tak ada pengalaman lah dalam aku punya aku tak ada idea sebenarnya apa yang dia orang buat. Tapi kabel ni. Dia memang tak duduk kat tempat dia orang lah. Okay. Duduk pun memang sekejap je lah. Duduk sekejap. Buat planning sikit. Mungkin 10% ikut. Kalau nak ikut duduk tak duduk ni. Mungkin seminggu tu sehari dua dia kat office buat planning kan. Okay, dia tengah bila nak pergi site ni. Nak lay kabel kan. Tapi 3 hari selepas tu memang menarik kabel je lah. Betul. Alright. Untuk audio Jumbo Frame, diorang boleh dapatkan kerja-kerja IT, latest job di website jumboframe.my. Link ada dekat description. So dekat website Jumbo Frame ni kita ada bagi kita ada listkan kerja-kerja jawatan kosong IT lah. So you boleh tekan keyword dan location. Kat sini kita ada list of kerja kosong. You all boleh tengok dan filter based on you all punya job description lah. Alright. So you all juga boleh subscribe lah job alert kat sini. So subscribe ni you just masukkan nama dan email.
So bila ada job kosong ataupun ada jawatan kosong yang kita publish dekat website Jambu Frame, you akan dapat notification lah. So mudah, cepat dan sentiasa up to date. Alright, itu saja untuk episod 1 Salah Faham IT. Kita ada 5 salah faham IT. So untuk episod 2 nanti kita akan ada lagi 5 lagi salah faham IT untuk kita buat discussion lah. Alright. So untuk audience Jambu Frame, macam biasa jangan lupa like dan subscribe. Kalau you ada soalan, you boleh tekan kat komen kat bawah, so that kita boleh feedback. Dan kalau ada cadangan tajuk podcast yang seterusnya untuk Jambu Frame, you boleh komen juga dekat bahagian bawah lah. Alright. So itu saja untuk minggu ni, untuk episod 1 Salah Faham IT. So terima kasih bang, Tiger. Alright, jumpa lagi.